Hai semua, selamat kembali ke Suara Insider. Hari ini 30 Ogos, hari Sabtu, lebih kurang pukul 4.16 petang. Saya berada di dalam pusat beli belah Chapita Mall di Jalan Madang, daerah Whampoa. Hujung minggu, di luar cuaca sangat panas. Secara logik, semua orang sepatutnya pergi ke pusat beli belah kan? Menikmati penghawa dingin percuma sambil berjalan, membeli belah, berbelanja. Tengoklah, dalam kedai pun tiada orang, betul. Hujung minggu, entah semua orang pergi ke mana. Duduk di rumah tak keluar kah? Kalau tak keluar macam mana nak rangsang perbelanjaan? Memang terlalu menakutkan. Semua boleh lihat. Dahulu di sini sangat meriah, betul. Sekarang sungguh menakutkan. Shanghai dulu sungguh gemilang. Kini sedang melalui musim sejuk perbelanjaan yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Video yang dirakam oleh beberapa blogger menunjukkan dari pusat bandar hingga ke Pudong, pusat beli belah kekurangan pengunjung, banyak kedai ditutup. Kuasa perbelanjaan bandar ini semakin merosot. Bandaraya antarabangsa, Shanghai Hongqiu, lihat, kosong, orang semua ke mana? Seluruh pusat beli belah Aegean pada asasnya kosong, tidak banyak peniaga. Pusat beli belah yang begitu baik ini benar-benar sayang. Rakyat Shanghai kini hidup dalam kesukaran, sukar cari duit, perbelanjaan semakin menurun, harga rumah terus jatuh, syarikat muflis serta buang pekerja. Kadar pengangguran anak muda makin meningkat. Gambaran nyata Shanghai hari ini. Yang paling ketara ialah perniagaan merudum, kedai-kedai tutup. Ya Tuhan, sekarang perniagaan fizikal pun susah sangat nak dijalankan. Saya di Aegean Minhang, Shanghai. Saya pusing satu bulatan, saya tunjukkan. Banyak kedai semua tutup. Ada kedai yang belum sempat buka pun. Sudah gulung tikar. Betul-betul menakutkan. Tempat kamu pun beginikah? Kenapa semua tempat tiada orang? Saya sekarang buat burung pakaian wanita di Shanghai New District. Kedai kami di tingkat 2. Tadi saya tengok tingkat 1. Kamu tengoklah. Seluruh pasar kosong. Jadi kamu jangan kata tempat kamu sahaja tiada orang. Seluruh pasaran pun tiada orang. Saya rasa musim luruh ini betul-betul satu pukulan besar untuk semua yang buat pakaian. Perniagaan ini memang susah. Ekonomi modu, Shanghai, jadi begini. Hujung minggu saya pergi IFC Mall. Sungguh terkejut. Sabtu petang pukul 2, 3, tingkat 1 pusat beli belah hampir tiada orang. Sekarang pun di depan IG League, Hermes tiada orang beratur. Tengoklah kaunter kosmetik di tingkat bawah tanah. Hampir semuanya hanya ada pekerja. Semua tumbang, semua tumbang. Inilah bandar terbesar China, Shanghai. Ekonominya jatuh sampai begini. Dataran selatan stesen keretapi Shanghai, dahulu penuh sesak, sekarang semua kedai tutup. Daripada 4 kedai, hanya 1 buka, yang lain tutup. Hampir 70% kedai tutup. Dahulu sini tiada satu pun kedai kosong, sekarang luar biasa. Memang dirasai sendiri. Kamu tengok, sekarang 2 kedai sahaja, yang lain semua gulung tikar. Tempat paling sibuk Shanghai, stesen keretapi terbesar di pusat bandar, dengan 3 laluan metro, Line 3, Line 4, Line 1, serta dataran selatan dan utara. Semua tutup, puluhan kedai semua tutup. Ekonomi hancur, seluruh ekonomi China hancur, habis sama sekali. Pada 23 Ogos, seorang blogger merakam keadaan Shanghai, terkejut mendapati berlakunya pengosongan bandar, di kawasan pusat seperti Inner Rang Utara Bund, Jalan Raya Sunyi sepi, kedai-kedai hampir semua tutup, tiada orang langsung. Utara Bund, keluasan kira-kira 4 km persegi, adalah sudut penting segitiga emas Shanghai. Dahulu kawasan ini meriah dan penuh kehidupan, tetapi kini penduduk dipindahkan kerana projek perobohan, menjadikannya sunyi sepi, kedai hampir semua ditutup. Blogger menggambarkan, dalam pusat beli belah hanya kelihatan penghantar makanan sekali-sekala, lampu kedai padam, dataran luar juga kosong. Malah boleh nampak vila komersial baru, tetapi langsung tiada orang. Video ini cepat tular kerana hanya beberapa ratus meter jauhnya ialah pusat kewangan meriah Lujiazui, tetapi kawasan ini kelihatan seperti dunia lain. Seorang netizen Shanghai berkata, semakin kurang orang di pusat bandar, 10 tahun lagi mungkin penduduk berkurang separuh. Seorang lagi berkata, sungguh menakutkan, Inner Rang Bund jadi begini. Seorang blogger merakam keadaan di Jalan Hinyuan, Bandar Chuansha, Pudong New District. Hampir semua kedai tutup. Lokasi Jalan Hinyuan Chuansha yang begitu baik, semua kedai tutup, tiada orang, seorang pun tiada. Wah,
hanya saya seorang. Jalan pejalan kaki hinyuan di Chuansha, Pudong, dahulu sangat meriah. Video lama menunjukkan pada 2019, 2020 masih penuh orang. Tidak disangka, hanya beberapa tahun, kini jadi sunyi sepi. Video lain menunjukkan, kini hanya ada beberapa kedai di hujung jalan yang masih buka, majoriti kedai kosong lama. Seorang pekerja kebersihan berkata, dia bekerja di situ bertahun-tahun, dahulu ramai orang, tetapi selepas pandemik, ditambah ekonomi merosot dan suasana antarabangsa, kini tiada orang, perniagaan sukar, banyak kedai tutup. Dia mengeluh, orang Cina sudah tiada duit, poket kosong. Kamu tengok, nak beli barang pun mereka terpaksa fikir banyak kali. Susah cari duit. Seorang pemilik butik pakaian wanita juga berkata, bukan sahaja jalan itu, seluruh Shanghai sekarang suram, ekonomi jauh lebih teruk daripada dahulu. Seorang blogger berkongsi pemerhatian selepas tinggal 15 tahun di Shanghai. Saya datang ke Shanghai sekitar 2010, hingga sekarang 15 tahun. Tahun ini, saya rasa ada beberapa perubahan yang jelas. Pertama, saya nampak orang di Shanghai semakin berkurang dengan mata kasar. Saya tinggal di Minhang, kawasan pinggir bandar yang ramai pekerja kilang. Dahulu, rumah sewa cepat habis. Banyak pasangan mudah cepat ambil. Tapi tahun ini, lambat sekali. Ejen iklankan rumah. Lama pun tiada orang sewa. Setiap hari saya naik metro pun rasa orang makin kurang. Masih ramai, tetapi tidak sesak macam dulu. Tahun ini tidak pernah sampai tahap nak masuk metro pun susah. Blogger ini juga menyebut banyak pusat beli belah tutup. Dahulu dia bekerja di Jalan Changshu, pusat beli belah Printemps, sangat meriah waktu makan tengah hari, kini lengang, banyak kedai tutup, hampir tiada pelanggan. Dia juga perhatikan jumlah syarikat asing dan orang luar negara semakin berkurang. Dahulu pejabat penuh ekspatriat, syarikat multinasional aktif, kini sepi. Malah restoran di Jalan Orang Asing juga banyak tutup. Lebih merisaukan, peluang pekerjaan semakin parah. Dulu orang kata krisis kejaya 35 atau 40 tahun. Tapi sekarang ramai rakan sekerja saya, lahir 1994, 1995, baru 30 tahun, sudah tiada kerja. Seorang rakan saya berhenti dari syarikat ini, pergi 2-3 syarikat lain. Akhirnya semua kena buang kerana syarikat tak boleh bertahan. Akhirnya dia terpaksa kerja sendiri. Inilah Shanghai sekarang. Blogger lain juga berkata, suasana keseluruhan Shanghai memang teruk. Kamu tahu tak berapa ramai orang di Shanghai sekarang tiada kerja? Kalau saya cakap, kamu mungkin tak percaya. Setiap jalan penuh dengan papan untuk disewa dipindah. Terutama kawasan Minhang. Syarikat lama dan perniagaan kecil terus gulung tikar. Syarikat besar pula buang pekerja, potong gaji. Ramai hilang kerja. Terpaksa jadi penghantar makanan, kurir. Sekarang di jalan, penghantar makanan dan kurir makin ramai. Shanghai ada 25 juta penduduk, tapi sekarang keadaan ialah kilang kosong, pejabat kosong, pusat beli belah kosong, restoran kosong, jalan raya kosong, malah tempat pelancongan, taman pun kosong. Saya hairan, semua orang pergi ke mana? Pakar isu Cina berpendapat, Shanghai selama ini pemimpin ekonomi Cina. Sebagai pusat ekonomi terbesar, Shanghai selama bertahun-tahun mendahului daratan Cina, menjadi pusat kewangan, perdagangan, perkapalan, teknologi. Kini jika Shanghai pun jadi begini, boleh bayangkan keadaan bandar lain. Ini menunjukkan ekonomi Cina hampir runtuh, sekarang hanya bertahan seadanya. Baiklah, inilah video yang saya ingin syarikan hari ini. Harap jangan lupa berikan like, share dan subscribe. Terima kasih menonton, kita jumpa lagi.